saya Nur Syahidah binti Yaakob. Ini nama anak saya, Nur Aisyah Razkia binti Ruzaimi. Dia diagnos kena kanser leukemia ni tahun lepas, tahun 2023. Puncanya dia kena ni demand on off. Tapi kita macam biasalah mak-mak ni, alert lah, maknanya mula-mula bagi ubat yang kita beli. Lepas tu tak jalan. Lepas tu yang nampak ketaranya dia kurus, lepas tu perut dia membesar. Hari Senin tu juga saya pergi ke hospital Temelloh. Lepas tu dia orang dah ambil darah apa semua, dia khabar tak boleh balik. Tapi masa tu kita dah khabar darah ni. Kenapanya? Sebab ikut anak-anak, kalau ikut pengalaman apa semua, kita tak ada sakit-sakit kanser ni apa semua. Dia khabar kanser darah. Kena ambil air som-som tu je. Terasa down sekali lah. Sebab orang ni khabar gini, orang ni khabar gini, tak boleh lah, apalah. Tapi tak apalah, bila doktor cakap, dia antara dua je. Kalau buat, tak buat, anda faham-faham sendirilah. Dalam kepala ni, tak ingat benda. Cuma janganlah ambil anak aku, gitu je. Tapi rawatan tu stay je lah, ikut je apa yang doktor cakap. Sebab biasa kita tahu kanser ni orang saja. Bila kena anak sendiri ni, oh macam gini, macam mana orang kena, macam ni lah anak aku kena. Yelah budak kan, apa dia faham. Malulah kita dengan modal yang tak banyak je, dengan anak sakit macam ni. Memang down lah. Mula-mula dia orang ada juga beritahu, tapi tak tahu doktor Doris kata, puan dah mohon makna belum? Makna belum. Tak apa, saya buatkan. Daripada situlah makna kata tahanlah sikit dengan. Dah walaupun saya ni meniaga warung bukannya duduk bandar, duduk kampung. Macam ni pun dah kat 3 minggu dah tak meniaga. Dia orangnya aktif. Bila duduk kat sana, orang kata dia pun senang nak jaga, tak nyusah korang. Sebab dia duduk dalam baby cot. Mana saya nak, orang kata nak mandi, nak semayang, nak benda mana okey. Maknanya dia pun mudah makan ubat. Kejut pukul 2 pagi ke 4 pagi ke, memang dia mudah. Tengok dia pun aktif. Alhamdulillah lah. Kata jadi semangat mana kita tak tengok dia menepek gitu. Ada ibu bapa tu lah nak kena semangat. Kena terima anak kita kena. Bukan kita minta dia nak kena. Mungkin Allah tu dah pilih. Bila Allah tu pilih tu, bukan semua dapat kata. Dia nak uji kita. Boleh terima ke tak, boleh kuat ke tak. InsyaAllah ada ubatnya.